Hey guys, Huawei partner come back to my channel. Hey guys, walk with a partner, come back to my channel. Yeah, let's go. Dia Iskandar jejaka tampan bergaya, bukan biasa-biasa, kaulah segalanya. Seorang yang hebat, takkan mudah mengalah. Walau apa dugaan, dia tempuhi dengan rela. Nama kau Iskandar, kau sungguh menawan. Okay guys, kau kita pada hari ni pada hari ni hari Ahad dah. Berapa hari bulan tau? Apa kira ni hari lah? Apa tengok hari ni hari apa? Hari ni hari Ahad. Ni 25 hari bulan dah. So, apa kata kita pada hari ni? Aku dengan family aku semua kan. Nak pi berkelah, berkemah. Tak berkemah, berkelah je. So, dekat mana? Apa kena tunggu. Apa kena tunggu dari mula sampai habis. Apa kena layan video aku dah. So, jom guys. Aku pun dah siap-siap kemas habis dah. Aku pakai siap baju untuk nak ni. Kalau aku pakai macam ni mesti of course lah nak pergi mandi. So, dah pergi mana apa kena tunggu. Okay? So, sebelum tu hampa jangan lupa like, comment and share, okay? Kepada hampa yang belum subscribe lagi YouTube channel aku, hampa boleh segera subscribe supaya hampa terlepas video-video terbaru baik Iskandar. Hey, agak tunggu. Lama tu buat video. Lah aku buat hari tu ni lah. Okay. Macam tu pun tak punya cakap sangat. So, itulah. Let's go guys. Okay guys, so lah ni aku dalam kereta dah. Mak dengan ayah aku duk cari apa ni? Orang panggil apa tu? Yang makanan laut tu. Kerang. Dia bukan kerang, macam spesies dengan dia juga lah. Cari kat belakang tu. So aku tunggu dalam kereta ni lah seorang-seorang aku. Hak lain semua pi dah. Sebab apa? Sebab kami pi asing. Jatuh tiba. Sebab kami pi asing. So aku pergi dengan mak ayah aku, yang depa naik seorang sebiji lah. So kami on the way dah nak pergi. InsyaAllah hampa doakan kami semoga perjalanan yang apa ni, cepat sampai. Bukan cepat sampai je, semoga selamat. Okay. So doa-doa lah untuk aku. Hampa doa untuk aku doa untuk hampa juga. Okay. Sama-sama kita mendoakan. Lagipun dah dekat puasa dah kan. Dalam apa ni, dalam beberapa hari lagi. Aku kira pagi tadi ni lah 24 hari lagi. 24 hari lagi nak puasa. Dah hari ni 25 hari bulan kan. So macam tu lah. Hampa doa untuk aku doa untuk hampa. Semoga kita bersedia untuk mengerjakan ibadah puasa. InsyaAllah, amin. So hampa boleh lah macam biasa, hampa boleh tulis dekat ruang komen apa tema baju raya hampa tahun ni. So apa ni, color sama macam aku ke, InsyaAllah akan ada ganjaran dia. Okay. Tapi aku tak berjanji lah. So macam biasa, let's go guys, kita jumpa kat sana. Tempat menarik ni aku tahu. Sebab macam apa ni, sebab tempat ni dah lama aku tak pi. Dulu ni time taklah aku kecil sangat kan, macam dalam darjah berapa tu, darjah 6 tak silap aku. Tak silap aku macam dekat-dekat tu jugalah kan.
Dah lama aku tak pi. Ni aku pi pula. Tempat mana? Hampa kena layan dululah video aku ni. So, aku tak mau cakap banyak. Kita pi. Let's go guys. Okay guys, so lo ni aku dah sampai dah. Alhamdulillah dah sampai dekat Bukit Ayak. Bukit Ayak Polis. Dia lama dah tak main weh. Dulu ni elok lo ni tempat. Macam lo ni tempat dia. Tahu lagi sendu aku rasa ni. Ni kami pun nak main, bukan nak mandi sangat pun. Aku saja pakai macam tu, nak pergi berkelah makan-makan gitu je. Tapi lah aku kena mandi jugalah sebab kat rumah tu memang aku mandi dah, tapi aku tak mandi lama, aku mandi sat yang apa weh. So aku rendam sikit kan. Pada tengok rendam lagi, hampa kena tunggu. Lo ni sebab aku voice over ni sebab apa kan. Galak. Aku voice over ni sebab aku malas nak cakap dah dekat sana. Lagipun mic ni aku tinggal lah kereta. Nak beritahu hampa ni, mic ni aku tinggal lah kereta, aku tak bawa. So aku ikut dululah. Mana tahu kan aku biasa-biasa lah. Aku tadi tertinggal pula tu masuk lah ayak apa. Geno aku nak cakap lagi, aku buat konten dah lepas ni. Tengoklah dia tu, Muhammad Fatih oi. Dia yang pegang telefon aku yang apa. Dia pegang telefon aku. Hati Sadik Cidik So hampa tengoklah ni, banyak makanan dengan bawa ayam dari rumah, bawa sosis. Dah ayah aku dah sedia nak bakar. So tu dengan periuk nasi apa semua ada. Kami bawa tikar dua gitu. Ni aku on the way lah nak bawa Patih ni, tapi mandi-mandi. Lebih berendam-rendam kan. Bagi dia dulu tak apa. Kita kemudian. Okay. Babo dia kemudian. So, bersedia untuk berendam. Yuhuu. Alah. Pocik kaki dia, pocik rambut dia, pocik muka dia, pocik tangan dia, semualah. Mandi. So, hantu yang ku tengoklah. Bapa saya mandikan saya. So, hampa layan je lah. Saat aku nak pergi durasi percepat. Alangkah bahagia di situ ya. Syoknya dia mandi, sejuk. Air sungai memang sejuk. Siram rambut dia sikit. Babo dia pun mau juga. Boleh lah. Nice. Ni aku nak beritahu hampa ni. Apa ni? Seorang lagi tu dia duduk dengan ibu dengan ayah dia pergi mandi tempat berbayar tu. Kolam bersih. Sini nak kata bersih memang duk lah kan. Macam boleh lah. Dia taklah kotak sangat sebab dia ada ikan ni hampa. Aku lupa nak beritahu hampa. Dalam kolam ni ada ayak. Ada ayak tu memang ada. Kolam sebenarnya. Ada ikan juga tu hampa. Aku serius aku beritahu hampa ni weh. Apa ni? First time weh ada ikan dalam ni. Tidak selalu aku mandi tempat-tempat macam ni kan. Tak ada ikan weh. Dulu ni kan tempat bersih kan. Tak ada ikan pun weh. Tak ada ikan. So mungkin sini kotak sebab orang pergi makan ikan kot. Kemungkinan lah.
Okay guys, so aku dah siap makan dah. Aku nak pergi mandi dulu. Ni kali ni tak buat Atih tau. Atih tahu mak ke tak ada. Sebab Atih dah Abi dia bagi mandi dah. So baba dia lah, giliran baba dia pula mandi. Tadi puas dah lah baba dia siram dia. So apa ni tempat aku pijak tu kan, dia ada lumuk-lumuk sikit kan. Nasi tak lincin. Tak tahulah tak sempat raya. Bukan sebab raya puasa. Tak sempat raya lah mengerjakan ibadah puasa. Tak sempat lah rasa kalau licin tu. Tu apa ni, aku boleh rasa macam dalam sangat kan. So aku pergi belah ni lah, pergi belah tepi sikit kan, nak tengok macam mana. So aku dah penat cakap, hampa enjoy je lah nah, hampa tengok aku mendam. Sunyi gila weh, sebab sini kan dia tak ada orang tau weh. Budak-budak duk ujung tu, tepi-tepi tu. Tu pun seorang juga. Tu aku kata lah, Bukit Ayak ni masa sendu. Dulu tak macam ni weh hampa. Serius aku cakap kat hampa. Okey, tak apa guys. Aku nak naik atas dulu. Nak naik atas terus. Aku nak pergi tukar baju. Sudahlah. Kecut habis badan. So Alhamdulillah guys, aku dah tukar baju apa semua dah. So kami dah nak balik dah, nak kemas-kemas sikit kan. Apa yang patut. Tengok makanan ni, dah berkurang. Yang budak Atih ni memang periuk. So guys, kami dah nak meninggal pun tempat ni. Kemas-kemas beg apa semua dah. So lain kali kami main lagi nah, insyaAllah. Kalau ada rezeki lagi, masa lapang lagi, insyaAllah boleh main lagi. Sampai di sini saja ya. Semoga kita berjumpa kembali di lain masa. Dan harap korang bertemu dengan Iskandar. Jangan lupa like, comment, share, dan sesiapa belum subscribe YouTube channel, boleh segera menekan butang